Tak tahu lah. Base apa aku observe kat area sini kan, rim ni actually dia untuk tayar size 295, bukan 235. 235 tu kecil sangat kan. 295 matilah budak kecil ni kan. Boleh ke budak kecil tu tukar apa new tayar untuk 295 punya size kan. Aku rasa kalau dia tak mati kan, tak pun kena bakar ke kan, tak tahu kan. Aku tak tahu nak cakap apa ni. Pening aku nak calibrate kepala otak budak kecil ni. Tak tahu lah. Budak kecil tu sebenarnya lagi akan menemu ajal lah kan. Dia akan bertemu Tuhan rasanya kan. Kita bersama-sama pray lah supaya budak kecil tu bertemu Tuhan kan. Dia belum kena apa, tukar tayar size 295 lagi kan. 4 tayar SUV. Try lah kan. Yelah, specialist luar negara boleh lah buat 323 kan. Tayar 323 kan. Boleh lah buat tukar-tukar tayar apa 323. Aku fikir orang pakai tayar saiz ni pun, dia pun tak tukar tayar setiap hari kan. Tak macam budak kecil kan. Budak kecil tu dia saja nak cek galau kan, baru nampak tayar 295, dia mula lah kan bau ruara kan. Dia belum kena lagi apa 323 kan. 323 kalau kau salah buat memang kau kena pijak lah kan. Try. Kena tunggu ni kan. Baiklah bawa kereta kau kan, tayar yang kereta kau boleh masuk sumbat apa, tayar 323 kan. Mai. Kita orang ramai nak tolong ni kan. Semoga lepas siap pasang tayar tu kan, harap bertemu dewa ke kan, bertemu Tuhan ke kan. Tuhan kau yang mana satu aku pun tak tahu lah kan. Kena kan. Aku dah lama geram tau. Nanti kau kena ni. Itu aku lah tu kan. Aku duduk dan diam kan, tak puas hati kan. Balik-balik muka kau yang handsome, muka kau yang laku kan. Aku tak handsome, tak cukup wire lagi kan. Kau kena nanti. Tak, masalahnya kau boleh je nak pasang apa tayar 295 kan, 295 ke 323 kan. Tapi kau punya compressor air penetrating pump dekat workshop tu cukup kuat ke kan. Tapi setahu aku, finding aku kan, dia punya konfigurasi dia sekali nak initial pump tu lebih kurang okey lah, 7 bar gitu kan. 7 bar kau kira sendiri kan. 1 bar lebih kurang 100 kpi macam tu kan. 100 psi, 100 psi. Kalau 7 bar dah 700 psi tau. Itu baru kau nak kau nak letupkan apa tayar tu pasang kat rim tu. Kau gila apa? Kau nak cerita dengan aku? Kau kalau selagi air pneumatic pump tu okey, kau selamat lah kan. Tapi aku dah bagi signal interference awal-awal. Aku baik betul belah dulu kan. Sebelum apa-apa terjadi dekat workshop tu, baik aku belah kan. Aku tak tahulah, lantak kurang lah budak kecil.